Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah, penilai dan rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Wadina Aisyah binti Muhammad Saari, pemegang nombor matrik D202211035552, merupakan pelajar di bawah seliaan Encik Muhammad Rain bin Syari. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alizah binti Lamri atas bimbingan sepanjang proses penulisan proposal. Hari ini, saya akan membentangkan tajuk kajian saya dalam bidang pendidikan iaitu penggunaan ChatGPT oleh guru pelatih bahasa Melayu dalam membina latihan pengukuhan tata bahasa. Terlebih dahulu, kita beralih kepada penyataan masalah. Terdapat beberapa kajian yang mengkaji bidang yang seumpama tajuk kajian dan masih mempunyai masalah yang timbul. Perkara ini dapat dilihat melalui kajian yang dilakukan oleh Zuhairi Zainal pada tahun 2023 yang menyatakan bahawa ChatGPT memerlukan pengawasan dan pembetulan daripada guru untuk memastikan kandungan yang dihasilkan oleh ChatGPT bertepatan dengan sistem bahasa Melayu dan bersesuaian dengan tahap kemampuan murid. Selain itu, menurut Nuriman Danli pada tahun 2024, ChatGPT dapat memberikan jawapan dan menawarkan maklumat daripada pelbagai sumber menyebabkan pengguna terlalu bergantung kepada ChatGPT. Di samping itu, menurut Nurul Dawa Ashikin Muhammad Rani, Nurin Hanisah Roslan dan Nur Syafiqah Abdul Wahid pada tahun 2025, cabaran yang hebat dalam pemilihan kaedah pengajaran yang berkesan kerana murid hadir dengan kecenderungan, tahap motivasi, pengetahuan dan cara belajar yang pelbagai. Pengkaji telah mengemukakan 3 objektif bagi kajian ini. Objektif pertama ialah mengenal pasti persepsi guru pelatih bahasa Melayu terhadap penggunaan ChatGPT. Objektif kedua, menganalisis penggunaan ChatGPT dalam kalangan guru pelatih bahasa Melayu. Dan objektif ketiga, menganalisis cabaran yang dihadapi oleh guru pelatih bahasa Melayu dalam penggunaan ChatGPT. Persoalan tersebut telah dikemukakan bagi menjawab objektif-objektif yang dinyatakan. Soalan yang pertama, apakah persepsi guru pelatih bahasa Melayu terhadap kelebihan penggunaan ChatGPT? Soalan kedua, adakah penggunaan ChatGPT sangat berkesan dalam pembinaan latihan pengukuhan tata bahasa oleh guru pelatih bahasa Melayu? Dan soalan ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru pelatih bahasa Melayu semasa menggunakan ChatGPT dalam membina latihan pengukuhan tata bahasa murid? Bagi kajian literatur pula, pengkaji telah menemui beberapa jurnal artikel yang berkait rapat dengan kajian yang akan dijalankan. Salah satunya adalah kajian daripada Indonesia iaitu Fikri Kurnia Ramadan, Muhammad Irfan Faris, Iksan Wahyufi dan Mia Kamayani Sulaiman pada tahun 2023 menyatakan bahawa ChatGPT telah membantu dalam perkongsian idea serta perkongsian pencarian maklumat. Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Ponjo Wulan pada tahun 2023 menyatakan ChatGPT dapat memberikan hasil jawapan seperti manusia serta membantu guru mendapatkan idea untuk merancang pembelajaran kreatif dan menarik. Bagi kajian yang dilakukan oleh pengkaji di Malaysia iaitu Amzari Tumiran, Bahrudin dan Nasharuddin pada tahun 2025 menyatakan bahawa kecerdasan buatan AI mempunyai potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan di Malaysia dari pembelajaran yang diperibadikan hingga kepada peningkatan akses bahan pembelajaran. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif melalui kaedah tinjauan. Bagi instrumen kajian, pengkaji menggunakan borang soal selidik. Pengkaji menggunakan kaedah pensampaian bukan rawak iaitu pensampaian bertujuan. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang guru pelatih yang menjalani latihan mengajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang diedarkan secara dalam talian melalui WhatsApp. Pengkaji menganalisis data secara deskriptif bagi mendapatkan mean, mode, median dan peratusan. Data dianalisis menggunakan Perisian Statistical Package for Social Science yang dikenali sebagai SPSS. Bagi mendapatkan kesahan, item-item soal selidik telah disemak oleh penyelia kajian yang merupakan pensyarah yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan dan pendidikan. Bagi mendapatkan kebolehpercayaan pula, data dinilai berdasarkan nilai Alpha Crombatch yang telah ditetapkan oleh pengkaji dahulu iaitu Maznah Saleh, Muhammad Zahuri Khairan dan Yaakob Muhammad Rafi'i pada tahun 2023. Nilai Alpha Crombatch terbahagi kepada 5 tahap dan mempunyai nilai piawaian tersendiri iaitu daripada tahap lemah kepada cemerlang. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 34 orang guru pelatih bahasa Melayu semester 6 di UPSI. Hasil analisis mendapati setiap bahagian soal selidik mempunyai item-item soalan yang menepati piawaian kebolehpercayaan kerana mempunyai nilai antara 0.8 hingga 0.9 iaitu antara tahap yang sangat baik dan tahap cemerlang.
Secara keseluruhannya, kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti penggunaan ChatGPT oleh guru pelatih bahasa Melayu dalam membina latihan pengukuhan tata bahasa. Dapatan daripada kajian ini juga dijangka dapat mendedahkan kepada guru tentang manfaat ChatGPT khususnya dalam menjana soalan latihan pengukuhan tata bahasa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.